dan PBT. Saya tulis dalam media sosial saya, sekarang bola berada di kaki PBT, pihak berkuasa tempatan. Perdana Menteri telah umumkan kebenaran untuk mereka bertindak terhadap rumah-rumah ibadat yang tidak mendapat keizinan, yang tidak sah. Kenapa isu ini kita angkat dan kenapa kita minta kepada semua pihak untuk bersuara dan wujudnya tindakan selepas daripada isu ini muncul. Dan kita tahu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam pertemuan beliau bersama dengan Kementerian Perpaduan Negara sehingga Isnin lalu, bagaimana beliau menyatakan bahawa hal ini tidak boleh untuk diteruskan dan PBT. Saya tulis dalam media sosial saya, sekarang bola berada di kaki PBT, pihak berkuasa tempatan. Perdana Menteri telah umumkan kebenaran untuk mereka bertindak terhadap rumah-rumah ibadat yang tidak mendapat keizinan, yang tidak sah. Alright? Dan disusuli hari ini, iaitu 10 hari bulan Februari, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor dengan secara tegas iko terhadap kenyataan Perdana Menteri. Kenapa hal ini penting, Ustaz Mat? Saya nak beritahu dan berikan faham, bukan saja masyarakat Islam tapi juga masyarakat India dan khususnya yang beragama Hindu. Kalau kita biarkan dan tidak selesaikan, dan masalah ini bukan masalah semenjak November 2022 angkat sumpah Perdana Menteri ke-10, dah. Ini puluhan tahun yang lalu. Hampir tidak ada satu pun parti politik ataupun Perdana Menteri yang berani untuk mengeluarkan kenyataan dan arahan bahawa hal ini mesti dituntaskan sebab ada isu undi masyarakat India ni. Mereka bimbang. Dan peliknya apabila Perdana Menteri bertegas, Perdana Menteri ke-10 PMX bertegas dalam bab ini, duka cita bila adanya nyinyiran, adanya sindiran daripada sebahagian orang Islam dan Melayu juga terhadap keputusan tersebut. Maka kenapa sekali lagi saya katakan, kerana saya bimbang rakyat menjadi hakim sendiri. Bayangkan kalau dia tak puas hati dan dia melihat bahawa kerajaan tidak bertindak, tidak memegang di atas dua prinsip rukun negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang. Bayangkan dia kat rumah dia kontraktor. Dia ada backhoe ke? Dia bulldoze sendiri. Bayangkan kalau itu berlaku di utara, di selatan, di timur, di barat, semua orang buat kerana hilang kepercayaan kepada keluhuran undang-undang ataupun kedaulatan undang-undang, keluhuran perlembagaan itu, dia akan menjadi masalah lebih besar. Maka apa yang kerajaan hari ini lakukan adalah untuk mengelakkan hal ini menjadi lebih besar, lebih parah. Dan seperti juga yang disebutkan oleh Prof. Razaimi sebentar tadi, saya kira sudah masanya juga di kalangan masyarakat India, pengamal ataupun penganut agama Hindu yang profesional, yang sedar bahawa benda ini melangkaui isu agama dan juga bangsa untuk bersuara. Bukan suruh kritik teruk-teruk dah. Kata marilah kita jangan begitu keras dalam bab ini. Kerana silent minority ini, silent majority tidak bersuara yang menyebabkan minoriti yang bising ini mengawal naratif, mengawal masyarakat, yang akhirnya orang merasakan inilah suara masyarakat India. Dan kita pun nak masyarakat India kita ada kebebasan. Mereka itu bukan sahaja di kalangan Kuil ataupun masyarakat India, dan juga bangsa-bangsa yang lain. Dan hal ini dapat untuk diikuti oleh bangsa dan agama yang lain. Setakat inilah, ia tidak adalah masalah yang besar kepada rakan-rakan di dalam agama Kristian ataupun agama Buddha. Dan mungkin ada masalah yang boleh untuk diselesaikan, kita bantu. Tetapi jangan diheret benda ini kepada isu agama dan isu bangsa. Dan penyelesaiannya sudah pun ada, dibuka. Dan tak mungkin, bayangkan nanti juga, sebahagian ahli-ahli parlimen yang mempertahankan perkara ni, bayangkan besok ada 100 orang, 10 orang, 50 orang berkumpul depan rumah dia. Bukan untuk buat binaan kekal. Dia pergi camping katakan. Dia rasa terganggu ataupun tidak? Dia akan terganggu lah. Dan kita tak mahu benda ini berterusan dan akhir sekali dia menjadi satu amalan, satu provokasi, dan sebab itulah kerajaan bertindak. Ini bukan tindakan popular, Ustaz Mat. Siapalah, tanyalah kepada orang politik mana sekali. Dia boleh backfire. Sebab hampir, khususnya di kawasan bandar, dia adalah kawasan marginal dan juga dia bercampur antara pengundi Melayu, pengundi India, pengundi Cina. Namun, ini perkara yang kita perlu tabik jugalah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim atas bab ini kerana melakukan tindakan yang berani dan mendengar apa yang diperkatakan oleh masyarakat, sama ada agamawan ke. Dan saya juga mintalah kepada agamawan di kalangan orang Islam juga, supaya adanya suara pertengahan, bukan suruh provoke, bukan suruh maki hamun. Itu yang saya nak. Okey, itu yang saya nak balik. Okey, yang itu bola kepada Datuk. Podcast ini ialah podcast yang bebas dan podcast yang tidak bias kepada mana-mana pihak.